Mana glasses? Balik. Mel nak balik. Lagi. Oh, nak eh? Hah? Tengok lah. Kita beli ayam. Ayam goreng muis. Kita beli ayam nak makan kat tepi pantai. Pakai lain tak itu je? Lapar ni pagi tak makan. So spicy. Tapau kopi, paden kopi ais. Piknik. Kalau nak, ni ayam makan. Jadi gini putih. Beli-beli juga bekalan balak tadi. Putih kan bawa dari Pantai ni. nak kecap dengan cili dia. Bekalan balak. Ya. Ni rojak. Dia panggil rojak kuih. Yelah tepung-tepung. Tapi Kita ada beli set asam pedas. Set nasi ayam ni. Nasi goreng tadi. Nasi goreng bodoh. Nasi goreng pergi kerja tau. Cik pergi kerja masak nasi goreng tu je. Buat bekal tak Mel? memang dekat je ambil bekal apa makan. Yang India organism tu dah tak ada lah. Kejap je kejap. Macam ada seorang kawan Okay, kita nak beli dessert-dessert sikit. Ni kat tepi pantai ni macam-macam kedai vendor ada jual makanan. So krim goreng. Ni sisi apa? Cookies cream. Mati pun anjing. both of this amat suka lah. Mint. Kata kat TikTok orang suka dia hantar barang semua. This Dia kejar churros. anjing. Anjing saya takut. Dip ma. Anjing. Dip. Red biscuit. Belakang. Sekejap. Tengah tolong mama Dip, review. dip. Anjing besar. Tersentuh tak? Ya. Wah, okey guys. Lalu apa lah? Tak tahu lah. Kita makan bismillah. Milk tu Nasi ni. buat kat rembang tu tak ada apa-apa. Bio kan baring almari yang dia buka. Kadang-kadang baju yang letak atas kursi tu dia masuk selit dalam tu. Tak, topik tu random. Panggil tak menyahut. Kita borak. Kita borak pasal di dalam almari tu. Elok tu. Kita mati. Kan bunyi makan dia. Nak rasa tak? Siapa tak suka flavor ni? Tak ada mati. Oh, Oh Pas ni dari dulu lagi nampak bilangan muslim kecil. Sebab tak ramai convince. ya. Yang paling sakit hati bila orang Islam sendiri yang nak jatuhkan Islam. Orang kata apa? Pas terlalu alamak amat pula. nanti first time lah yang undi. Kat sekolah lah kan? Saya masa undi kat kampung tu. Ini siapa? Apa dia main tu? Apa dia main tu? Apa game tu? Sekarang lah kot. Itu je penghibur dia bang. Penghibur. Dalam kepala. Hiburan. Hiburan. Idea tu dah ada tapi saya dah kenal pasti perkataan. Dah berjujur. Saya Mama akan mana tadi? Mama punya ni Mama punya. And then this is saya punya. Gitu.
Aku cakap dengan dia, cuba lah dulu bawa tu dia. Ayah ikut pun dia. Dia kata dia nak ambil bokeh, ambil. Tadi. Sekarang. Booking dalam apps, jangan lupa. Tak lupa dah cakap. Tahu ni booking dalam apps. Adik. Catat. Tara ni. Asyik pada malam ni. Catat minta kat ni ya. Dia jom jam. Ambil galah kan. It's done. Yeay. Simple je. Minimalis. Apa dah pusat? Hah? Itu persalinan ni tak pakai lagi. Persalinan ni makan beradak kat sini. Kita dekat makan beradak. Esok meninggalkan. Hari ini kita berkampung menaikkan dua sejarah. Dalam pertemuan pada 7 Februari berpegang tangan tiga bagian sektor dan mengerti sebelah menanamkan kemeriahan acara kemuncak perayaan masuk banyak berbeda pada saat ini. Ucapkan selamat ini sekali bagi semua ahli golongan yang berpangkat diberi oleh tempat masing-masing yang disediakan oleh pihak tuan rumah bagi saya memulihkan dan meresmikan upacara kemuncak kita pada saat ini.
Baiklah, akhirnya itu saya ingin Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, Encik Said bin Yusuf Sedisri, Puan Anwar Zainah binti Mansur selaku penguruh perwajib yang sudah dibilang pada saat ini, yakni ayah dia Raja Kumpul bagi mempelai perempuan. Tidak lupa juga yang berbahagia kita teruskan pujian seterusnya pada hari ini dengan upacara mantap berada yang sehormatnya dipersilakan. Amsyah.